Korang tengah mencari earbud open fix yang selesa? Nak audio yang berkualiti macam studio level? Bateri tahan lama? Dan boleh jawab call, angguk-angguk sahaja dan cancel call, giling-giling sahaja? Inilah Huawei FreeBuds 6 generasi terbaru daripada Huawei. Jom kita tengok apa yang menarik. Huawei FreeBuds 6 Comfortable to device connection. Macam mana penggunaan dia? Korang connection earbud dengan korang punya phone, korang connection earbud dengan korang punya laptop, dan korang tengah tengok movie dekat korang punya laptop. Tengah korang tengok movie, tiba-tiba ada panggilan masuk dekat korang punya phone dan korang angkat dan korang jawab panggilan yang masuk dekat korang punya phone, dan movie tadi akan pause. Setelah selesai korang jawab panggilan phone, dan korang boleh sambung balik korang punya movie, dan sistem switching dari phone ke laptop di auto switching. Padu kan? Korang tekan je play dekat korang punya laptop untuk continue movie korang, dia akan auto switching terus dekat earbud ni daripada phone ke laptop. Menarik bukan? Bila pakai earbud open fix ni, tengok macam mudah jatuh, tapi saya dah pakai guna waktu bekerja dan saya dah pakai guna waktu workout dan dia sangat selesa dan tak mudah jatuh. Tapi kalau korang perlukan lebih kedap, dia ada bagi sekali dengan dia punya getah, dan korang boleh sarungkan getah tu dekat earbud korang untuk lagi kedap dan dia melekat dekat telinga korang. Huawei FreeBuds 6 akan dilancarkan pada 24 hari bulan Jun 2025 pada pukul 8 malam. Harga dia RM699. Untuk pembeli terawal, korang akan dapat voucher RM130 dan harga dia akan menjadi RM569. Jom kita tengok apa yang menarik pasal Huawei FreeBuds 6. Let's go. Huawei FreeBuds 6 dia didatangkan dengan 3 color, iaitu ungu, hitam dan juga putih. Korang boleh pilih mana color yang korang minat. Kalau saya pilih warna ungu, kena dengan warna jam saya. Nice tak geng? Apabila membuat phone call, bunyi dia sangat jelas dan suara tidak putus-putus. Walaupun saya mendengar lagu indoor atau outdoor, dia tetap menghasilkan bunyi yang berkualiti. Apa yang saya suka pasal Huawei FreeBuds 6 ni, dia open fix dan bila memakai sangat selesa walaupun saya sudah memakai 4 jam. Audio yang dijana sangat sedap walaupun saya mendengar dalam volume yang rendah, bass masih boleh mendengar. Kebiasaannya kalau untuk mendapatkan bass yang padu, saya perlukan volume yang sangat kuat. Tapi untuk FreeBuds 6 ni, walaupun volume saya slow, bass masih kedengaran dan bunyi dia sangat sedap. Untuk pembeli terawal Huawei FreeBuds 6, korang akan dapat free gift yang berharga RM327, iaitu merupakan Huawei Band 8 1+1 Extended Warranty 2 years loss care. Menarik bukan? Dapatkan dengan segera sementara masih ada. Untuk info seterusnya, kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya.